Degil betul budak ni. Susah betul lah budak ni, bos. Degil sangat. Macam mana ni? Nak empuk ke kepala dia? Kau. Dia tak mahu pergi bersama tak apa. Biar aku tamatkan saja riwayatnya. Ha, pergi depan tu. Bos aku nak tembak engkau. Tolong bagi kerja sama sikit. Jangan. Kurang ajar. Siapa pula main balik benda ni? Memang nak kena ni. Kenapa? Kena marah? Alah, tak heran lah. Kurang ajar. Oi, nak lawan turun lah. 1 by 1, 2 by 2. Kalau nak lawan jangan pakai batu. Kau orang ni tak ada kerja lain ke? Asyik memperdajalkan orang tak kuat je kerja. Oh, jadi kau ingat kau tu dah cukup kuat lah ya? Mari sini. Aku perdajalkan kau pula. Meh lah. Ya, ambil ni. Tak kena pula. Ni, ada lagi. Oh, tak kena juga. Macam mana jadi orang jahat ni? Tumbuk pun tak kena. Oh, kau nak kena sangat penumbuk aku ya? Cuba elak yang ni pula. Mana boleh? Aku pun nak tumbuk juga. Relax, bos. Biar saya yang kejarkan dia. Ya. Rasanya cukuplah untuk malam ni. Nampaknya kau orang pun dah cukup penat dah tu. Terima kasihlah Abang Batman. Susah di tuan saya ni. Tak apalah. Biasa je tu. Dah tugas dah katakan. Tak nak minum-minum dulu ke? Jomlah saya belanja teh tarik ke, sirap ke. Penat tadi tu lawan orang-orang jahat 2 orang tu. Tak apalah. Lain kali ajalah. Awak tu lain kali nak berjalan, ajaklah kawan-kawan. Bahaya jalan sorang-sorang dalam kawasan ni. Okeylah. Nanti senang-senang datanglah ke rumah. Boleh saya suruh isteri saya masak? Okeylah, jumpa lagi. Terima kasih Batman. Ni aku benci lawan Batman ni. Kalah ya kena ikat. Sekian, berjumpa lagi dengan Batman dalam siri akan datang episod yang lebih hebat bertajuk Batman melawan Harun Salim Bacik. Korang nampak tu? Aku baling punya dah tepat. Sama macam Batman kan? Tiada berguna 10 sen langsung lawan kau orang ni. Kenapa kau tinggalkan aku keseorangan di belakang tadi? Habis, engkau tu lambat sangat. Nak pakai kasut pun berjam-jam. Yang lama tu bukan memakai kasut lah. Tetapi mencari kasut aku sebelah yang terhilang. Kenapa tu usuk tu? Kenapa kau kata? Kau tahu aku sedang buat apa ni? Mana aku tahu. Kau terlompat-lompat saja tiba-tiba. Kau mau menjadi seekor beruk kah? Apa hal pula kereta polis masuk ke kampung ni tengah-tengah malam buta ni Malam buta apa? Baru pukul 7 petang esok. Itu pun kau nak airan ke? Aku rasa mesti ada penjahat yang masuk ke kampung kita ni. Sebab tu polis datang cari. Inilah masanya aku nak jadi Batman. Aku nak jadi superhero. Usop. Tengok tu. Besarnya kelawar. Ini mesti Datuk Kelawar ni. Ini bukan kelawar ni. Oi, Batman lah weh. Jom kita kejar, jom. Kau macam yakin sangat di benda tu kelawar. Entah ke tak sasa sekarang, nanya je kita. Walau apapun spesies benda tu, kita masih kejar juga, Dol. Pasal Usop sudah pergi seorang diri tu. Takkan nak dibiarkan dia seorang-seorang saja. Mungkin berbahaya. Oi, cepat weh, cepat. Aku nampak dia lari ke sini tadi. Mana pula dia pergi? Tadi nampak kat sini tadi. Hilang pula dah. Oi, apa saya hampa duk kejar aku Kami cuma ingin mengetahui apa benda kau ini. Sekali tengok, nampak macam Batman aja. Tadi kami baru je tengok cerita kau dalam video kat rumah kawan kami si Hakim tu. Aku tak kenal pun siapa Hakim tu. Dan cerita aku pun tak ada di video kan. Hampa jangan nak kelentong aku. Tapi kau ni nampak macam Batman. Macam tak percaya aje lah. Batman ke ni? Batman tu anak buah mak aku. Aku ni sepupu dia. Nama aku Kelawar Man. Alamak, dia jatuh lah. Hero apa ni? Belum lawan pun dah tergolek. Aku tak percaya lah dia ni superhero.
Nampak tak terror aja. Oi, berapa kali aku nak cakap Aku ni kelawar man lah, bukan Batman, bukan superhero. Kelawar man? Habis kau ni buat kerja apa? Siap pakai-pakai topeng pula tu. Aku dah cakap, Batman tu sepupu aku. Dia pakai topeng, aku pun pakai topeng lah. Malah semua saudara mara belah mak aku memang pakai topeng sejak kecil. Kalau macam tu, engkau tentu suka tolong orang susah. Superhero semua suka tolong orang. Bukan cakap orang susah saja. Orang senang pun aku tolong. Aku lebih baik dari Batman tau. Tengok ni. Engkau tak nampak signboard ni? Kan lebih cantik dari logo Batman tu. Nampak tak? Nampak. Tapi itu gambar serupa macam Buddha darjah 1 punya lukisan saja. Di manakah engkau mencurinya? Engkau jumpa lukisan tu kat sekolah tadika Woi, cakap baik-baik sikit Aku lukis sendiri tau. Aku tekak gambar ni dari buku sains tau. Aku ada tugas penting di kampung ni tau. Aku sedang dalam tugas untuk membekas satu kumpulan penjahat di kampung ni. Aku terpaksa menghubungi ibu pejabat sekarang. Hello. Ibu pejabat pos. Ibu pejabat Kelawar Man. Over. Kalau macam tu, bolehlah kita orang ikut kau. Kita orang pun nak jadi hero juga. Okey, Ibu Sawak mengarahkan kita bergerak sekarang. Mari kita mulakan operasi. Nampak gudang tu? Aku dah lama perhatikan kegiatan subversif ini. Kita tak boleh biarkan. Ini mengancam keselamatan negara. Semalam aku membuat kuntipan selama 8 jam. Aku kira mereka telah memasukkan hampir 100 kotak ke dalam lori. Apa kena mengena kotak itu dengan keselamatan negara? Apakah mereka mencuri kotak kepunyaan negara kita? Apalah kau ni Sing. Itu pun tak boleh fikir ke? Kotak tu mungkin mengandungi bahan-bahan letupan. Oh, barulah aku faham. Mereka ingin meletupkan negara kita walaupun larangan bermain mercun sudah dikeluarkan oleh kerajaan. Betulkah, Bu? Sing, kau tolong diam boleh tak? Ayat-ayat yang keluar dari mulut kau tu menyakitkan telinga aku, tahu tak? Sudah. Jangan bergaduh. Mari kita balik dulu. Aku rasa malam ni tak susah untuk kita buat sebuan. Balik ke mana ni Kelawar Man? Kita kembali ke ibu pejabat gerakan. Jangan letak kat situ. Bawa masuk terus ke dalam gudang. Dan kotak-kotak dalam gudang itu isikan ke dalam lori. Tapi bos, lori dah penuh. Kita kena sambung malam esok. Sebab ni treatment terakhir. Lori kena jalan malam ni juga. Ku tahulah. Ni siapa bos ni? Aku ke engkau? Sudah, jangan banyak songel. Bawa masuk. Hamba tengok ni. Hish. Nampak tu? Itu adalah sebahagian daripada hasil kajian yang telah aku jalankan. Satu struktur yang cukup sempurna. Tapi aku tak ada nampak apa-apa keistimewaan atau kelainan pun melainkan botol yang pecah tu. Ya, itulah dia yang aku cipta. Sebuah alat pemecah botol yang saintifik. Oh, macam itu kah? Kenapalah kita susah-susah mahu memecahkan botol yang tidak bersalah itu? Tak kisahlah tu. Tapi sekurang-kurangnya dia dah mencipta sesuatu. Mungkin ada yang lebih hebat lagi dia nak tunjuk kat kita. Tak gitu, Kelawar Man? Ya, betul. Yang itu baru sebahagian kecil saja. Banyak lagi yang aku nak tunjuk kat hamba ni. Inilah dia ibu pejabat aku. Mehlah masuk. Sila. Mana sajalah si Yusof ni. Dah malam-malam buta tak hati-hati nak balik. Tadi kata nak pergi tengok video kat rumah Hakim. Ni dah pukul berapa? Takkan tak habis-habis lagi. Nyusahkan aku betul lah budak ni. Assalamualaikum. Nak ke mana malam-malam ni? Cari adik saya tu. Mak saya suruh balik. Ada awak nampak sesiapa yang berkelakuan agak mencurigakan berkeliaran dalam kampung ni dalam 2-3 hari ni? Tak ada pula rasanya tu. Kalau ada pun jangan tidak ada seberi yang sibuk berulang alik tiap-tiap malam dekat gudang lama hujung kampung ni. Boleh awak terangkan macam mana rupa pemandu lori dan kelendannya tu?
Macam pula saya tu. Lagipun saya tak syak apa-apa pula memandangkan gudang tu memang digunakan sekali-sekala. Tak apalah. Kalau awak ada terjumpa sesiapa yang mencurigakan di kawasan ini, tolong hubungi kami ya. Atau telefon balai polis yang terdekat. Okey, Encik. Ish, kenapalah aku tak minta tolong polis tu carikan si Yusof sekali tadi. Alamak, silap lah. Ibu pejabat apa ni Kelawar Man? Macam rumah tinggal aja ni. Memanglah macam ni. Aku tak sempat hias lagi ni. Nanti dah pasang aircon, aku buat swimming pool lagi, pasang kapet lagi, cantiklah dia. Tapi aku merasakan kurang selesa lah memakai pakaian hero seperti ini. Okey lah ni. Mula-mula memanglah rimas sikit. Nanti dalam lama okey lah ni. Betul tak Kelawar Man? Betul. Tiada yang salah melainkan betul belaka. Okey ya. Sekarang aku nak terangkan strategi yang selanjutnya. Sob, aku rasa kita dah lewat ni Sob. Aku takut mak aku marah lah. Jomlah kita balik. Balik? Apa pula balik? Tugas kita belum selesai lagi ni. Kita mesti tangkap penjahat kat gudang lama tu. Aku rasa kau pergi tangkap seorang-seorang saja sudahlah. Kita orang dah lambat ni. Nanti mak kita orang marah. Makan pun belum lagi ni. Alah, relax lah Bu. Kita tak boleh lepaskan peluang untuk jadi superhero ni. Ya, kita mesti bersama membantras jenayah. Mari aku tunjukkan barang-barang yang akan kita gunakan dalam operasi ni nanti. Leleh, kat rumah aku berlambat benda-benda ni semua. Ayo, parut kelapa pun ada. Macam mana pula fungsinya tu? Adakah kita ingin memarut kelapa kepunyaan orang jahat? Ha, ini nampak saja macam parut kelapa. Tapi sebenarnya boleh digunakan untuk membuat musuh kita pingsan. Ha, hang mai sini. Aku nak tunjukkan cara-cara nak gunakannya. Apakah dia mengandungi kuasa voltan elektrik yang tinggi? Yang boleh memengsankan orang? Tak ada pakai elektrik. Aduh! Cepatlah Kelawar Man. Kita orang dah tak sabar nak mulakan operasi ni. Okey, dah. Boleh turunkan barang sekarang. Malam ni mesti habis semua. Esok barang baru nak turun dari kapal. Mana boleh habis, bos? Ada 200 kotak lagi dalam gudang lama kita tu. Apa pula tak boleh? Sama-samalah angkat. Semua orang buat kerja. Cepatlah selesainya. Saya rasa tak boleh, bos. Tukang angkat kotak 2 orang je. Manalah rak nak habiskan semua. Betul lah bos. Kita orang dah rasa nak pengsan dah ni. Tadi isikan dalam lori. Ni nak bawa turun lori pula. Tambah kerja lah bos. Tambah pekerja? Siapa nak bayar gaji? Kalau engkau tolong bayar tak apa juga. Sudah, angkat aja. Jangan banyak komplain. Habis? Driver dengan kalender lori kat depan tu takkan duduk relax je. Suruh dia orang tolong juga bos. Aik. Dia nak melibatkan kita pula nak kena nyempak si Barjo. Mahmud, Hasan, mari tolong angkat barang ni. Ramai-ramai cepat sikit selesainya. Kita kena pergi pelabuhan sebelum jam 11 malam ni. Yelah, ni nak tolong lah ni. Memang dah jadi nak tolong sebenarnya. Cuma takut bos tak kasih je. Yalah tu. Berhati-hati semua. Tunggu arahan dari aku sebelum membuat apa-apa tindakan. Tunggu sini tau. Biar aku pergi meresik dulu. Terkadang-kadang aku melihat dia ni seolah-olah seorang hero yang betul-betul macam dalam TV tu. Tapi terkadang-kadang macam orang terancam akal saja. Ish, tak baik kita cakap macam tu, Sing. Kau kena tahu hero semuanya memang macam tu. Perangai dia memang ganjil. Dia orang ni tak sama dengan orang biasa. Kalau seperti itu kata engkau, ini bermakna semua orang gila adalah Batman. Sing, kalau kau tak nak aku balikan dengan biji getah ni, baik kau diam. Tak apa-apalah kau ni. Ha, inilah masanya aku nak bertindak. Aku mesti selamatkan kotak itu sebelum ia diletupkan. Hiya! Jangan gerak! Kamu semua telah dikepung oleh kumpulan superhero.
Apa ni, ha? Tak pasal-pasal nak gaduh ni. Ni aku nak marah sangat ni. Ya! Pantang pendekar cabar tau. Sia-sia je aku belajar wushu selama 8 tahun kalau tak boleh lawan kau. Baik kau cakap. Apa tujuan kau mengganggu kerja kami? Ha? Cakap! Sebelum aku buka langkah tindak yang lebih mengganggukan. Aku tak perlu terangkan. Nah! Ni bala apa benda pula dah ni? Siapa Mamat ni yang tiba-tiba je jadi hero tak tentu pasal ni? Engkau pemerintah? Apa pasal engkau pukul staf aku, ha? Aku penat-penat bayar gaji dia orang. Engkau sedap-sedap pukul aja. Tak apa, bos. Biar saya aja yang uruskan benda pelik ni. Ya! Superhero! Bertindak sekarang! Ya, serang! Abang, rasa baik abang menyerah je. Sebab kami dah tangkap abang ni. Aleh! Ya! Ni apa benda semua ni, ha? Tak faham betul aku. Tadi seorang aja. Ini dah ada budak-budak pula lagi. Siap pakai topeng pula tu. April Fool ke ni? April Fool apa benda? Bila April dah lepas jauh dah. Tapi jangan risaulah bos. Saya dah pun telefon polis. Kejap lagi sampai dah tu. Ni aku nak marah sangat ni. Kita nak cepatkan masa, dia orang buat kacau pula. Patut aku lesing je seko-seko ni. Oi, sabar-sabar. Kita tunggu je polis sampai. Ke mana ni? Nak lawan lagi ke ni? Tak pun kebalik aja lah, Bu. Biar lawan main buat seorang aja kerja ni. Kalau orang nak balik, baliklah. Tetapi aku sudah nekat untuk menjadi seorang superhero. Aku akan bergelar Batsing. Oi, berapa kali aku nak cakap baik menyerah diri saja. Dan serahkan semua bahan letupan dalam gudang ni. Bahan letupan apa pula? Dalam gudang aku tu semua barang-barang elektrik lah. Apa kena kau ni? Bos, budak sini macam mana ni, bos? Perlu saya bereskan. Nampak tu? Seorang dari geng kau dalam tangan kami. Aku rasa kau yang patut menyerah diri. Mana boleh? Kita orang yang kepung kau dulu. Korang lah yang patut menyerah. Mana ada macam ni? Hero mana boleh kalah? Alamak, ini yang tak best ni. Orang jahat belum dapat tangkap, polis dah sampai. Aku minta diri dulu lah. Jangan bergerak. Oh, kat sini kau bersembunyi je. Dah. Tak usah buat kacau lagi. Moh balik. Orang bertopeng ni letuk. Kami tengah buat kerja, tiba-tiba dia kacau. Hari-hari macam ni boleh bankrupt syarikat import export saya ni. Siapa dia orang ni, Tok? Sekali tengok macam Batman je. Tapi takkan Batman kacau orang. Patutnya tolong orang dalam kesusahan. Dia ni Batman yang menyusahkan orang. Dah 8 kali melarikan diri dari hospital Tanjung Rambutan ni. Dah, balik. Apalah kau orang ni? Aku kelawan man lah, bukan Batman. Berapa kali aku nak kasih tahu, Batman tu anak saudara mak aku. Tak kira lah anak saudara ke, sepupu ke, biras ke. Dah api masuk kereta tu. Ni dah berapa hari dah tak makan ubat ni. Buka topeng tu. Tak senonoh betul. Apa nak jadi ni? Kacau sana, kacau sini, ha? Nak kena gari? Alah, janganlah gari. Buka topeng tak apa lah. Tapi dengan syarat, jangan ambil gambar aku ya. Tak ada siapa ingin ambil gambar kau tu. Dah, jom balik. Aku banyak kerja lain ni nak balik ni. Okey, geng. Aku balik ke markas induk dululah. Mungkin ada tugas yang lebih besar di sana. Bukan senang jadi hero ni. Semua orang perlukan kita. Hero lah katakan. Korang tahu dah pukul berapa ni? Dah dekat 11 malam tau. Kejap lagi tahulah nasib korang kat rumah nanti. Yang korang pergi ikut orang gila tu buat apa? Takkan korang tak sedar dia tu gila. Siap bertopeng-topeng, berjubah. Tak perasan ke? Manalah kita orang tahu Abang Budin. Pasal hero-hero cerita orang putih dalam TV tu, semua itu macam pakai topeng lah. Ada sarung tangan lah. Ada jubah lah. Ada yang pakai spender dekat luar lah. Kalau macam tu, maknanya semua hero dalam cerita-cerita superhero tu gila lah ya Abang Budin. Hero kita juga yang best kan? Memanglah, Sob. Kau tengoklah Hang Tua. Kan cantik pakaian dia tu.
Siap baju Melayu, bersamping, berseluar, kan sopan tu. Bukan Hang Tuah saja hero kita. Ramai lagi. Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah, Tok Perak, Lieutenant Adnan. Sampai tak tersebut. Jadi, kenapa kita mesti mengagungkan hero-hero dari barat? Betul tu betul. Tapi itu dulu. Sekarang ni kita mana ada hero lagi yang membuden. Apa pula tak ada? Perdana Menteri kita Datuk Seri Dr. Mahathir tu kira hero lah tu. Itu lagi real. Dia memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Malah terkenal sampai ke negara luar. Sudahlah, perasan.